Keluar spotting warna coklat seminggu sebelum tarikh haid. Lepas tu senyap. Dah 10 hari tapi tak datang haid. UPT belum cek lagi. Boleh jadi apa sebenarnya? Bila keluar darah coklat sikit je, serompok dan tak berpanjangan. Itu bukan haid biasa. Ada 3 kemungkinan utama. 1. Implantation bleeding, pendarahan penempelan. Berlaku 6 ke 12 hari selepas ovulasi, warna coklat atau pink cair, biasanya tak lebih 48 jam. 2. Kitaran tak ovulasi, anovulatory cycle. Badan tak keluarkan telur bulan tu, hormon tak stabil, keluar darah ringan tapi haid tak datang betul-betul. 3. Awal kehamilan tapi hormon HCG belum cukup tinggi untuk dikesan. Sebab tu UPT kalau buat awal sangat, kadang negatif palsu. Apa nak buat sekarang? Kalau 10 hari dah berlalu dan haid belum datang by cycle Kim, cek UPT sekarang juga. Gunakan urin pertama waktu pagi, lebih tepat. Kalau positif, teruskan amalkan gaya hidup TTC friendly. Kalau negatif, tunggu 3 hari dan ulang test. Nak kuatkan penempelan dan hormon stabil, amalkan FT setiap pagi. Ada D-chiro-inositol, iron, magnesium, prebiotik dan 24 multivitamin TTC. Bantu kukuhkan rahim, stabilkan hormon dan elakkan spotting disebabkan hormon tak seimbang. Kadang apa yang kita anggap darah biasa, sebenarnya tanda pertama rahim tengah sambut satu nyawa baru. Ujian sebenar bukan UPT, tapi sabar dan jaga diri sepanjang proses TTC. Follow saya kalau awak tengah ikhtiar dan nak ilmu hormon gaya lembut, bukan serabut.